Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. Letup, kisah tentang dunia selebriti dan artis di Malaysia. Dalam video kali ini, Mr. akan berkongsi mengenai topik lebih sensasi. Hakim Rusli akui pernah jadi mangsa buli cyber, teguh budaya kecam di media sosial. Shuib dan Watir bakal timang bayi perempuan, keceriaan terpancar di majlis gender reveal. Eraisha Emira, adab, kesedaran diri, kesederhanaan dalam dunia seni. Alia Iman kembali lebih tenang pada tahun 2026 selepas rehat demi diri sendiri. Iqmal Amri, bahagia rumah tangga tidak perlu dipertontonkan. Mawar Rashid nafi gosip kahwin dengan jejaka Brunei. Ayuh teruskan menonton dan terus bersama-sama Mr. Letup hingga ke penghujung video. Penyanyi popular, Hakim Rusli mengakui pernah melalui pengalaman pahit apabila menjadi sasaran buli siber, termasuk kecaman terbuka yang dilakukan oleh rakan dalam industri hiburan sendiri menerusi media sosial. Menurut Hakim, 28, tindakan mengecam secara terbuka tanpa berbincang secara bersemuka adalah sesuatu yang tidak wajar dan memberi kesan buruk, bukan sahaja kepada individu, malah kepada industri secara keseluruhan. Saya pernah melalui fasa itu. Ada yang memuat naik kenyataan seperti cancel Hakim Rusli dan ada juga rakan artis yang menyuarakan kecaman di media sosial. Saya tahu siapa mereka dan terus terang, saya tidak bersetuju dengan cara itu, katanya. Hakim ditemui pada majlis pembukaan kafe miliknya, O2 Cafe, yang berlangsung di Wangsa Maju, baru-baru ini. Mengulas lanjut, pelantun lagu popular itu berpendapat setiap konflik seharusnya diselesaikan secara matang dan beradab, bukannya diperbesarkan di platform terbuka sehingga mengundang kecaman netizen. Kalau ada rasa tidak puas hati, seeloknya ditegur secara berdepan. Media sosial bukan tempat untuk membuka aib atau mengajak orang lain menghukum, ujarnya. Tambah Hakim, pertelingkahan yang melibatkan pihak luar hanya akan membawa lebih banyak keburukan, terutama apabila netizen mula campur tangan tanpa mengetahui cerita sebenar. Kalau ada masalah, selesaikan secara tertutup. Bila sudah libatkan orang ramai, kesannya lebih memudaratkan semua pihak, katanya. Berkongsi pengalaman lain, Hakim berkata dia pernah menegur seorang pempengaruh secara peribadi selepas tidak bersetuju dengan tindakannya, dan pendekatan itu berjaya menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan konflik berpanjangan. Saya mesej secara peribadi dan jelaskan dengan baik. Alhamdulillah, dia faham dan kami selesaikan secara matang, katanya. Pelawak dan usahawan terkenal, Shuib sepatu bersama isterinya, Watir Hanifiah kini berkongsi detik bahagia apabila mengumumkan jantina cahaya mata sulung mereka yang bakal lahir tidak lama lagi. Kabar gembira itu didedahkan dalam satu majlis khas pengumuman jantina bayi yang berlangsung baru-baru ini, sekaligus mencuri perhatian ramai apabila pasangan tersebut disahkan bakal menimang bayi perempuan. Dalam suasana penuh keterujaan, Watir tampil anggun mengenakan gaun hijau dan jelas tidak dapat menyembunyikan perasaan gembiranya apabila keputusan diumumkan, malah dilihat melompat kegirangan meraihkan detik bermakna itu. Shuib turut kelihatan ceria bersama keempat-empat anaknya yang sama-sama teruja menyambut kehadiran ahli baharu dalam keluarga, sekaligus menambah seri dalam rumah tangga mereka. Untuk rekod, pasangan ini pernah diuji dengan kehilangan apabila Watir mengalami keguguran pada Mei lalu, menjadikan berita terbaru ini lebih bermakna dan menyentuh perasaan. Shuib atau nama sebenarnya Syahmira Muhammad, 40, dan isterinya, Fatih Nikmatul Adawiyah Hanifiah, 37, sah bergelar suami isteri pada Jun 2023. Menerusi perkahwinan terdahulu bersama Allahyarham Siti Sarah Raisuddin, Shuib dikurniakan 4 orang cahaya mata iaitu Uwais Al-Karni, 14 tahun, Zahira Talita Zahra, 12 tahun, Arik Matin, 10 tahun, dan Ayash Afan, 5 tahun. Dalam industri hiburan yang semakin dipenuhi wajah baharu, pelakon Eraisha Emira menegaskan adab dan kesedaran diri tidak seharusnya diketepikan, khususnya ketika pelakon muda bekerjasama dengan barisan pelakon senior. Menurut Eraisha, 27, setiap individu perlu tahu membawa diri dan memahami kedudukan masing-masing bagi mewujudkan suasana kerja yang harmoni.
Sebagai pelakon baharu, kita kena sedar ruang dan hormat orang yang lebih berpengalaman. Ini bukan hanya dalam industri seni, dalam apa jua pekerjaan pun sama, katanya. Mengulas trend pelakon generasi Z yang sering dilihat sibuk dengan telefon bimbit di set, Eraisha berpendapat ia tidak menjadi masalah selagi adab dan batas dijaga. Telefon penting untuk kandungan dan promosi, tapi kita kena peka dengan sekeliling. Sekurang-kurangnya beri salam dan tegur pelakon senior, jelasnya. Ditemui pada acara Bulan Bintang, The Next Chapter Fashion Show 2026, Eraisha turut diumumkan sebagai duta jenama berkenaan bersama beberapa selebriti terkenal. Menyentuh soal trend baju raya yang semakin mewah, Eraisha berkata setiap individu bebas dengan pilihan masing-masing, namun tidak wajar memaksa diri demi mengikut trend. Kalau rasa tertekan, tak perlu ikut. Raya sepatutnya buat kita gembira, katanya. Mengakui lebih selesa dengan gaya praktikal, Eraisha berkata dia masih menggayakan baju raya lama termasuk kebaya milik ibunya yang kembali menjadi trend. Baju tak perlu mahal untuk nampak cantik. Cara kita bawa diri itu yang penting, ujarnya. Pelakon Cinta Rong Direction Raya itu kini memberi tumpuan kepada kempen raya serta pengisian rohani sepanjang Ramadan bersama keluarga. Pelakon Alia Iman memilih untuk memulakan 2026 dengan langkah lebih tenang selepas mengambil keputusan berehat hampir 6 bulan sepanjang 2025 bagi memberi ruang kepada diri sendiri, khususnya dari segi kesihatan mental dan fizikal. Alia, atau nama penuhnya Noh Alia Iman Azmil, 25, berkata keputusan itu dibuat susulan tekanan emosi yang dialaminya selepas menerima kritikan berterusan mengenai bentuk badan dan penampilan fizikalnya. Menurutnya, tempoh berehat itu dimanfaatkan sepenuhnya dengan rutin senaman harian serta kawalan pemakanan yang konsisten, sekaligus membuahkan hasil positif. Alhamdulillah, saya berjaya menurunkan kira-kira 20 kilogram. Perubahan ini bukan untuk memenuhi kehendak orang lain, tetapi supaya saya kekal sihat dan relevan dalam kerjaya, katanya. Alia menegaskan dia tidak pernah cuba menepati label, pakej lengkap, sebaliknya memilih untuk kekal menjadi diri sendiri tanpa berpura-pura demi diterima industri. Mengulas penurunan berat badan secara drastik, Alia berpendapat setiap individu perlu mencari kaedah paling sesuai untuk diri masing-masing, sambil menolak pendekatan ekstrem sebagai penyelesaian jangka panjang. Untuk rekod, Alia merupakan anak kepada pelakon veteran Allahyarham Azmil Mustafa dan bakal muncul dalam drama Bila Cinta Menjadi Dosa di slot Lestari TV 3 mulai 27 Februari ini. Pelakon Iqmal Amri menegaskan bahawa apa yang dilihat di media sosial tentang rumah tangga hanyalah sisi baik, manakala realiti sebenar hanya diketahui pasangan itu sendiri. Bagi Iqmal, menjaga privasi keluarga adalah satu amanah yang perlu dihormati. Perkahwinan kami hampir 6 tahun, dan saya mengenali isteri hampir 10 tahun termasuk tempoh sebelum berkahwin. Hubungan ini dibina atas kefahaman dan usaha bersama, katanya. Iqmal mengakui perbincangan antara suami isteri penting untuk menyelesaikan isu, sama ada secara bersemuka, panggilan telefon atau mesej, bergantung kepada situasi dan keadaan masing-masing. Dalam menangani konflik kecil, Iqmal sering membawa isterinya keluar bersiar-siar, makan di tempat kegemaran atau membuat kejutan kecil untuk menceriakan suasana, sambil memberi ruang dan masa apabila tegang. Pelakon drama bukan ipar sempurna itu juga menegaskan bahawa masalah rumah tangga sebaiknya tidak dikongsi di media sosial kerana orang luar tidak memahami sepenuhnya dan tidak mampu menyelesaikannya. Iqmal turut menekankan kepercayaan sebagai asas penting dalam rumah tangga, memberi kebebasan kepada isteri, termasuk memeriksa telefon jika perlu, bagi memastikan hubungan kekal terbuka dan harmoni. Pelakon Mawar Rashid tampil menafikan kabar angin yang mendakwa dia bakal berkahwin dengan seorang jejaka kelahiran Brunei. Wan Mawar Syahputri Wan Abdul Rashid, 31, berkata dia terkejut dengan penyebaran gosip itu dan tidak tahu dari mana ianya bermula. Saya sendiri tak tahu dari mana datangnya gosip ini, jadi macam mana saya nak jawab? Mungkin ada salah faham sebab ibu saya baru berkahwin dengan lelaki dari Brunei. Jadi nama saya pula dikaitkan, ujarnya ketika ditemui pada majlis bufet Ramadan, Nikmat Iftar di Tifen 55, Wangsa Maju, baru-baru ini. Ditanya mengenai status percintaannya sekarang,
Ibu kepada 3 cahaya mata itu menegaskan fokus utamanya adalah membesarkan anak-anak, terutama anak sulungnya, Raden Muhammad, yang kini sudah bersekolah. Sekarang, anak-anak adalah keutamaan saya. Tambah lagi anak sulung baru masuk darjah 1, jadi memang tak sempat fikir soal percintaan atau perkahwinan, katanya. Mawar sebelum ini mendirikan rumah tangga bersama Raden Ahmad Faizal Yaakob, atau Raf, pada 9 November 2017, namun pasangan itu berpisah pada November 2023. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan 3 anak iaitu Raden Muhammad, 7 tahun, Raden Seri Rosabila Cinta, 5 tahun, dan Raden Seri Riana Sayang, 3 tahun. Gosip terbaru dipercayai timbul selepas perkahwinan Ibu Mawar dengan sahabat lama di Brunei pada Mac 2024, menyebabkan netizen mengaitkan Mawar secara salah dengan jejaka berkenaan. Semoga kita semua dalam peliharaan Allah. Jadi itu sahaja dari video Mr. Letup kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu, dan jika korang suka dengan video ini tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letup, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.